Korang dah bayar ke belum withholding tax? Apa itu withholding tax? Okey, biasa tak orang-orang yang berniaga ni, bila kita buat bisnes, normally kita akan buat marketing, betul tak? Macam mana kita buat marketing? Ada yang menggunakan Facebook Ads, ada yang menggunakan TikTok Ads, ada yang menggunakan Shopee, ada yang menggunakan Google Ads, banyak kan, betul tak? So, sekarang ni, apabila kita membuat marketing, kita buat marketing menggunakan platform-platform yang syarikannya itu bukan di Malaysia, dia di luar negara. So, oleh itu, kita kenalah bayar withholding tax. Contohnya seperti Facebook. Biasa orang berniaga ada produk apa semua, dia akan tembak ads ataupun kita kata Facebook ads, betul? So, Facebook ini syarikat dia tidak berada di Malaysia. Syarikat Facebook ini berada di negara luar. Tak silap saya, Ireland kot. Tak silap saya. So, bila kita menggunakan servis syarikat luar, kita kenalah membayar withholding tax ke atas servis yang kita gunakan tadi. Saya ambil contoh, kita buat ads. So, kita bayar RM1,000 dekat Facebook. So, kita buat ads, kita bayar RM1,000. Nanti Facebook akan charge kita SST 8%. So, total yang kita bayar adalah RM1,080. Okey. Tetapi, on top of that, kita still juga kena bayar 10% withholding tax ke atas amount RM1,000 tadi. Withholding tax ni kita nak kena bayar kat siapa? Withholding tax ni kita kenalah bayar kepada negara kita sendiri. So itulah konsep withholding tax. Apa akan jadi kalau kita tak bayar withholding tax? Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa komen nak dan follow, like dan share.